ngilu dan sakit. Kong Tao adalah sebuah filem terbaru daripada Clover Films dan wow, saya tak expect filem tu akan jadi macam ni. Basically filem ni dia mengisahkan tentang sekumpulan YouTuber ni, diorang nak pergi cari konten berkenaan dengan satu ilmu hitam yang bernama Kong Tao. So bila diorang dah pergi ke Thailand, diorang dah mengkaji apa benda tu sampai diorang jumpa dengan seorang bomoh. Tapi lepas diorang dah settle kerja diorang kat Thailand tu, diorang balik ke Malaysia, banyak benda-benda yang pelik yang tak masuk akal jadi dekat diorang seorang demi seorang. So itulah basically premise filem Kong Tao inilah. Baik, okey. Secara jujurnya, sebenarnya saya berbelah bagi nak tengok filem ni ke tak kan. Sebab dari tajuk dia pun saya mengingatkan, oh it's another Chinese punya filem. Trailer saya tak tengok, poster saya tak tahu, saya cuma dengar nama je. Saya dah macam tak nak tengok. Tapi ada sekali tu trailer dia lalu bila saya tengok wayang kan. Oh, ada Bron Palari tu yang saya macam, oh okey, sebab saya minat Bron. I love Bron punya lakonan. Tak kisahlah apa pun filem pun yang dia berlakon. So saya okey lah, saya fikir macam okey lah, kita give a try kan. Saya tak tahu pun filem ni filem Malaysia. Serius saya cakap. Tajuk dia saya ingatkan filem Thailand dan most of the cast kat dalam tu saya ingatkan diorang akan cakap Thailand. But surprisingly dalam filem ni ada 3 bahasa. 4 bahasa. Bahasa Thailand, bahasa Mandarin, bahasa English, bahasa Melayu. Transition daripada satu karakter ke satu karakter punya bahasa, saya macam wow. Dan saya terus tengoklah filem dia macam ni kan. Opening shot dan juga the first act untuk filem ni, saya cakap, kalau korang minat filem Thailand ataupun filem-filem yang melibatkan dengan sihir, santau ni apa semua, ini filem dia. Serius je. Kita sebenarnya jarang dapat filem santau. Selalu kita dapat filem hantu, macam-macam je dia hantu. Tapi filem santau like legit santau, dia gunakan lilin, dia gunakan tengkorak, dia gunakan apa orang panggil patung voodoo ke apa benda tak tahu kan. Jarang this film captures it. The looks, the prop, the scary, the horror yang cara diorang buat tu, first up memang seram bagi saya. Dia bukan seram jump scare, klise apa semua, tak. Dia adalah seram sekeliling. Okay, lepas tu, apa lagi? Lepas tu, pelakon dia sebenarnya saya tak tahu nak sebut. Tapi all of them dalam filem ni semuanya bagus-bagus. Tapi Bron punya performance lain macam. Cakap pasal menyihir, Go dia tak main. Go dia tak boleh main, menjijikkan. Ada satu hukuman, saya boleh kata hukuman lah, kesakitan tu yang ngilu dan sakit. Saya tak boleh terbayang. Dia tarik lagi kan. Allahu Akbar. So itulah dia filem Kong Tao, filem gabungan antara 3 buah negara, iaitu Malaysia, Thailand dan Singapura. So kalau korang dah tengok filem ni, apa pendapat korang? Dan babak mana yang bagi korang rasa macam damn? Cuba korang komen kat bawah. Dan kepada yang belum tengok lagi, yang sukakan filem seram, yang melampau punya ni, korang kena tengok filem ni. Dah ada pun dekat bawah gap. Minggu pertama diorang kutip 2.2 juta. Mat gila. So cuba korang try tengok dan komen kat bawah. Apa-apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih.